akan follow. Ada yang dah gerak, ada yang akan follow belakang. So kita walk up. Hai. Sebenarnya korang basah ke tak sebenarnya? Basah juga sikit. Macam nak basah sikit je. Duduk dalam rumah pakai sheet. Okey Mai. Okey. Happy Mai? Apa mari sini sampai. Ha? Awak sampai sini pukul apa? Sekarang sini? Ha. Baru sampai? Baru sampai? Baru dah. Dari pukul 1.30. 1.30. Terang gerak. Ha. Baru sampai. Tadi baru sampai. Apa? Ha. Tak, tadi ni lagi pergi rumah Loko. Ha. Sana dah sejam dah. Jom. So tadi kita orang berkumpul kat Petronas Sandu ni semua. Ngam-ngam tadi aku dengan Lokman baru sampai. Diorang pun baru jugalah dalam few 10 minit, 5 minit macam tu sampai. Diorang dah isi minyak semua. Dah sampai pakai talun. Ini tadi perjalanan. Ha? Perjalanan Berapa maintain speed? 1.2. 1.2. Lock tu. Dia lock LC dia 1.2. Minyak tak sampai tapas habis lah. Tak sampai 100. 100 Malaysia. Ramai. Tapi sini ada lagi, sini ada. Saya belakang sekali. Saya di belakang sini dalam 10 Ha. km ada lagi. Ha. Okey. Saja dah. Ha? Saja. Bang, okey bang. Okey. Ya. Okey. Lepas dah sampai kan? Ha? Lepas dah sampai. 10 kilo lagi, 10 kilo. Kalau hujan sana. Tak hujan. 10 kilo lagi. Berhenti kat traffic light MPS ni. So boleh tengok ramai-ramai. Boleh rakam ramai-ramai lah. Oh lah, diorang duduk belakang ni tak nampak sangat lah. Ni diorang. Power semua motor. Ala nakal ni. Main sapi. Wah, abang-abang geng motor besar. Benda yang paling best adalah sekarang ni lah. Bukan pasal masuk Thailand ni je, tapi pasal rakan-rakan aku ni. Ni ramai first timer, so macam best gila lah. First timer yang bawa motor lah. Pergi pernah je diorang ni. Ikut dia ni tu. Aku suruh dia ni depan. Tadi mula-mula dia suruh aku depan, tapi aku suruh dia sebabnya aku kadang-kadang lupa tempat ni. Nak masuk lorong mana. Beratur guys. Immigration Malaysia. Abang dah lama tak ikut saya ke sini Kenapa dah lama tak ikut saya ke sini bang? Ni kampung awak kan? Ha? Ni kampung awak kan? Abang dah lama tak ikut saya ke sini. Okay, ni kat Immigration Malaysia. Assalamualaikum. Terima kasih. Baru buat ni. Rasa sebelum tak ada. Tapi itulah aku dah lama tak masuk ke sini. Tak ingat dah. Setahun ke kan? Setahun kot last year mereka masuk sini. Ada masuk. Alhamdulillah sampai sini dah. Sikit lagi kita settlekan ini
Immigration Thailand pula. Pratik Thai. Parking motor sini dulu. Lepas tu sorry. Tolong je lah. Susahnya. Macam ramai je. Ramai tu. Itulah. Apa dia? Itulah. Pak mana tak apa? Mana-mana pun tak apa. Ada dalam sejam ke? Masa sejam. Oh, dia. Hampir sejam. Jam ah. Ah, tadi? Tak tahu. Nanti tengok balik. Okay. Ni mic ni. So dah settle. Orang tukar duit tadi. Tu settle custom tu. So kita orang terus tukar duit sini. Lepas tu ni nak pergi makan dulu lah kat sini dah nok. Ada sejam lagi kan? Hanya sejam lagi tak silap aku. Dah sampai kena makan. Boleh relax sekejap. Itu. Apa mata? Kamu lihat tak? Kita nama dia tahu dia. Dia buat pin. Baik. Oh, dia spin. Spin apa? Saya nak buat singkat kan. Isyad dah boleh Isyad? Aku dah. Ni cuba ni. Flight mode lepas tu tu boleh? Apa aku ada. Dia main sini. Itu tak boleh. Kecoh. Tak boleh. Minta orang di sini ada. Tak cukup panjang. Punya panjang punya. Kalau tak panjang dia ada lagi panjang. Pernah jadi friend. Dah. Cai je. วันนี้เหงื่อมาเอามาไม่รู้เอาปล่อยไหนแล้วล่ะ เหนื่อย ไงนะไงมาก เหนื่อยมากเลย แล้วก็ KL ไปไทยแลนด์สวนกรอกมากเอ้ย ไม่ใช่ไทยแลนด์ประเทศไทย ประเทศไทยใช่ ครับผม เอ้ยโอเคนะขอบคุณมากครับพี่ Mana raya dah? Dah barai sebenarnya? Semua dah barai. So sekarang kita ada dekat apa? Dari Danau nak ke hotel. Barai lah. Gelas aku hilang siap. Dengan ni aku cicil lah tadi. Malas cari. Tak ada mood dah. Kalau ikutkan kira ni macam first time lah aku ride malam. Jauh sikit lah. Tak ada jauh pun, Danau hanya je kan. Dalam Thailand, ride malam dalam Thailand. Dekat tempat yang gelap-gelap sikit. Ini cerah ni, tadi gelap tu. So memang agak gelap lah juga. Tak adalah gelap sangat sebabnya akan lalu pekan-pekan tau. Tapi still gelap jugalah. Gitu. Aduh, aku ride tengah pening fikir manalah pergi aku punya glove dengan balaclava. Tak apalah. Asalkan ada glove belah kanan. Ada lagi tak? Itu tak ada. Ada. Balaclava tu penting tu. Aku kalau berpeluh-peluh aku kalau berpeluh-peluh kurang betul lah. Tak apalah. Kalau ada masa kita pergi beli lah nanti. Sampai dah Hanyai. Actually kalau malam sekejap juga lah. Kalau U-turn sebenarnya tak sampai sejam pun lah aku rasa. Sampai dah Hanyai. Alhamdulillah. Dari hotel je, dari hotel. Tu hotel situ.
Tadi cruising dalam 115 macam tu. Itu yang paling aku rasa boleh selamat lah. Kalau lebih lagi aku rasa gelap tu jalan. Risaulah gelombang ke apa kan. Tapi actually jalan dia okey tau. Memang okey. Manalah di bawah ni. Mo. Actually simpang satu lagi ni, dia termasuk awal tu. Oi. Esok dia sampai sini dengan sial. Sana dah. Okay. Aku rasa silap aku dia Smart Nyai ni. Dia Smart Hotel. Tak tahu dia dah masuk situ lah. Betul. Alhamdulillah. First day kita dah sampai pukul 2 suku, which is 1.15 Thailand. 12 jam kan kita dah jalan. Boleh tahan juga lah. Tadi gerak dengan Luqman pukul 1.30. Alhamdulillah. Kita dah sampai. Dah. Waduh. Apa? Saya lah rekod aku. Aduh. Ini pun sama juga. Apa raya? Baru birthday right? Sudah cik Thailand sudah mari. Sorry hari ni, kau buat hari ni. Ya ni bagi kau. Ni bilik katil single. Ha? Katil single. Kau dengan Capik. Kau dengan Capik.